عليه وسلم وإلى أزواجه وأولاده وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومشايخنا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الشيخ أحمد ومحمد الغزالي والشيخ عبد الصمد الفريباني والشيخ أحمد فهمي زمزم، شاء لله له ولهن وله الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحجر المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Pertama kita merapatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia, Allah ciptakan kita ini semata-mata supaya kita beribadah kepada Allah. Ibadah apa ya Allah yang perlu kami lakukan? Ibadah yang telah kufardukan kepada-Mu wahai hamba-Hamba. Apakah ibadahnya? Itu ada dalam buku Islam. Baik. Ada tak lagi ibadah-ibadah yang perlu dilaksanakan wahai Tuhan? Ada ibadah-ibadah fardu terbahagi kepada dua, yang fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah apa dia? Itu yang kita pergi bekerja, yang kita mencari nafkah untuk keluarga, itu fardu kifayah. Solat berjemaah fardu kifayah. Sebahagian ulama Syafi'i, kalau ikut pendapat daripada Imam An-Nawawi rahimahullah, hukumnya adalah sunat muakkad. Jadinya solat berjemaah ini termasuk di dalam perkara-perkara yang sangat dianjurkan. Walaupun dia sunat muakkad, tetapi pahalanya yang turut bandingnya. Pun begitu, dia tidak boleh menyamai pahala kefarduan yang Allah fardukan. Jadi apabila aku perintahkan kamu untuk beribadah wahai hamba-Ku, apa yang kamu inginkan daripada-Ku wahai hamba-Ku? Aku ingin kesihatan ya Allah. Tanpa kesihatan aku tidak mampu untuk datang ke rumah-Mu. Baik, Allah berikanlah kita rezeki kesihatan dengan izin Allah. Lagi apa yang kamu inginkan wahai hamba-Ku? Kalau pergi ke masjid tak ada pakaian, maka susah ya Allah. Aurat ni baik, maka Allah rezekikan kita dengan nikmat rezeki. Daripada mudahnya kita dapat rezeki, maka dengannya kita mampu membeli pakaian. Lagi apa lagi? Tak cukup dengan itu ya Allah, berikanlah kami nikmat makanan dan minuman supaya dengannya kami merasa nikmat. Baik, maka Allah berikanlah tekak kita ini dapat merasa mana masa, mana manis masa itu dan sebagainya. Mungkin kemudiannya Allah Ta'ala lancarkan rokok kita untuk air mengalir masuk ke dalam tubuh kita. Semua itu nikmat. Apa lagi yang kamu inginkan wahai hamba-Ku? Berikanlah kami supaya kesihatan kami tidak terjejas ya Allah. Baik, maka diberikanlah udara yang sehat yang kita sebut, hari-hari kita sebut dan sebagainya. Itu nikmat daripada Allah. Wahai hamba-Ku, telah banyak nikmat yang Ku anugerahkan kepada kamu, tapi kenapa masih lagi kamu meminta yang bukan-bukan? Ibadah sahaja. Kenapa rezeki yang Ku telah berikan kepada kamu masih kamu lagi bertanya-tanya, bila aku nak kaya ya Allah, bila aku nak kaya?
Sedangkan rezeki kita tak perlu dicari. Bukan tak perlu dicari macam mana, tak usah diperkarakan sangat-sangat, kerana Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki, bukan manusia. Justru kamu fokus saja, wahai hamba-Mu, untuk beribadah kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waktu tuan-tuan, seronoknya kita diberi suatu hari Nabi SAW pergi ke Masjid Nabawi. Ada dua kelompok sahabat Nabi. Yang satu kelompok berzikir, yang satu kelompok itu adalah majlis ilmu. Nabi pun pergi bersama-sama dengan majlis ilmu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah duduk bersama kami? Di dalam masjid ini ada dua majlis, kedua-duanya baik, tetapi majlis ini lebih afdal. Majlis itu lebih afdal daripada majlis zikir. Bersyukurlah kerana kita ini telah ditunjukkan oleh Nabi manakah dia majlis yang sewajarnya kita hadir. Itu, ya. Jadi muslimin rahimahumullah, dalam kita nak melaksanakan segala ibadah itu, dan sudah tentulah ada cabaran. Cabaran di dalam setiap individu kita. Yang paling banyak lahirnya cabaran apa dia? Lisan kita. Lidah kita inilah antara perkara yang Allah Ta'ala berikan, yang di dalamnya ini cabaran ini terlalu sangat banyak lahir daripada lidah. Tangan dia ikut saja. Kita pergi ke bank, letak nombor PIN, otak proses satu. Tangan satu. Ada tangan kata satu. Tangan pun 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Dia mesti ikut je. Tangan ni dia tak ada kuasa nak ubah apa yang kita nak. Tapi kalau lidah, tangan boleh menjadi ganti kepada lidah, tangan boleh menjadi siap, kaki boleh menjadi pengganti kepada lidah. Apa segala macam. Kan betul? Fitnah. Tangan yang menjadi untuk kita menaik. Jika WhatsApp ke apa segala macam yang kita viralkan dan sebagainya, itu semua tangan tu mengganti daripada lidah. Ikut dia. Hantar. Tidak akan hantar. Tidak pun hantar. Ini ikut dia. Tapi yang mengikut ini nantilah yang akan bercakap di hadapan Allah. Itu yang kita dah belajar kitab ni. Nak menjernihkan hati budi kita ini bermula daripada amalan ibadah itu, berpaksikan kepada ilmu dan sebagainya. InsyaAllah kita selamat, ya. Jadi kita nak sambung sikit. Qala wa'alaikum rahimahullah wa na'udzubillah. Maka apabila selesai engkau daripada segala doa-doa, maka jangan engkau sibuk melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Al-Quran hingga engkau kerjakan akan surat fardu subuh. Maka bila engkau dengar bang muazzin, kita maknanya lepas saja kita solat sunat dan sebagainya, makanya kita hendaklah meneruskan lagi ibadah kita dengan zikir dan sebagainya sampailah mendengar bang muazzin. Itu azan dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putuskan segala bacaanmu. Dengar saja azan, sewajarnya diputuskan segala amalan perbuatan kerja kita. Berhenti. Kalau lagu negaraku, bendera Malaysia dianekkan, kita boleh berhenti zak. Kenapa azan kita tak boleh berhenti? Macam tu lah kita, ya. Kerana kalaulah bendera itu syiar negara, azan syiar agama. Jadi kena diutamakan dulu lah syiar agama. Ya, sampai begitu sekali kata. Maka engkau putuskan sekalian bacaanmu itu bagi mazikir sekalipun. Dalam majlis ilmu sedemikian ini tuan-tuan, segala zikir bila diputuskan jauh lebih utama. Kalau mendengar majlis ilmu macam ini, tangannya masih terang tasbih, berjalan tasbihnya, belum tentu pahala tasbihmu lebih besar daripada mendengar majlis ilmu. Saya dulu kami belajar itu, masuk dekat masjid lah, belajar dengan Syekh Nuruddin. Tuan-tuan kenal lah Syekh Nuruddin ni kan, ulama Nusantara. Dia ni memang betul-betul cengih, betul. Ulama ni memang tegas betul, manusia guru yang paling tegas yang pada saya betul.
Tak boleh main-main. Tuan-tuan kalau dah duduk macam ni, duduk macam ni sampai habis. Nasib baik kita setengah jam. Kalau saya 2 jam dengan dia, pada subuh sampai dalam maghrib. 2 jam suruh bersila mana tahan. Tapi tak boleh, depan dia tak boleh nak diubah. Sebab dia duduk macam duduk antara 2 sujud 2 jam. Itu yang kita kalah tu. Dia duduk tu macam mana duduk tahiyat awal. Mengajar duduk tahiyat awal. Saya kena tengok Tuan Guru ni tak pernah duduk macam tu. Sedangkan kita duduk tahiyat awal masa kejap aja pun rasa macam lama. Dia tak, dia 2 jam duduk macam tu. Jadi ada tak macam mana di kalangan murid-murid tu datang. Tapi saya tahu biasa kalau murid datang cari pasal tu murid kan. Macam kami dalam berlaku faham sangat. Dia tak macam mana dia berkas sikit. Dia dah duduk, dah orang baru duduk depan-depan cari pasal. Orang baru duduk belakang-belakang supaya perbuatan tak nampak. Duduk belakang. Tuan Guru nampak. Terus kena bedah. Aduh, istilahnya macam tu lah, ya. Dua cikgu. Dengan dia, dengan saya tak bersalah. Ya. Kalau dengan saya nak tegas macam tu, saya dengan Pak Yak je dalam ni. Boleh maghrib. Yang lain, ialah Pak Yak. Pak Yak, kita Isyam, semua tak boleh. Tengok jam pun tak boleh. Tapi ya, kami tengok jam pun kena bedan. Apa tengok jam? Nak suruh saya cepat. Habis tadi. Memang betul-betul mengamuk dia. Masalahnya bila dia mengamuk, setengah jam dia bercuti. Itu yang kita tak tahu. Itulah dia. Tuan Guru, saya duduk. Ya. Sebab tu, ramai kawan-kawan saya, Ustaz, panggillah saya duduk ke kampung. Kalau telagak macam ni tak sesuai lagi. Panggil anak murid ni. Jangan panggil tu. Wah, itu macam lebih selamat. Lebih selamat. Malu saya ke orang kampung suruh balik pun macam mana? Aduh, pengalaman mengaji dalam tempat itu masing-masing. Baik. Jadi bila muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya minta maaf kalau minta maaf, bukan nak membetulkan azan tuan-tuan. Cuma azan ni tuan-tuan, hukum azan adalah tauqifi. Apa maksudnya? Sebagaimana kita salah baca Quran wajib ditegur, begitulah azan. Begitulah azan. Ya. Azan juga kalau salah wajib ditegur. Dan itu juga. Kalau baca hadis salah, kemudian dekat parking ke, Ustaz tadi baca hadis salah. Macam tu. Tapi kalau azan salah masa tu juga betul kan? Salah baca Quran masa tu juga betul kan? Wajiblah ketika khatib baca khutbah. Saya ada kadang-kadang saya sebut salah, alamak dia naik jadi khatib. Memang bacaan yang termantung dalam khutbah ni dia baca tak berapa kena. Tak berapa kena. Jadi kita dengar pun rasa macam tak syok lah. Tak syok. Ya, sepatutnya baca lah. Itu saya kadang-kadang saya dalam fikiran, kenapa lah baca khatib ni. Tak rujuk dulu kata siapa baca Al-Quran dalam teks khutbah pada Jumaat. Tadi pun saya syariah, boleh tak tolong dengarkan bacaan Quran saya di dalam teks khutbah. Saya kena baca khutbah. Bila silakan baca. Baca satu. Kalau itu salah, kalau betulkan sekian, itu baca sekian saja. Akan seronok kita dengar pun seronok. Ini confident. Dia naik saja, dia terus baca. Kadang-kadang dia melan jadi maaf. Kita tak seronok sebab khutbah ni hukumnya rukun-rukunnya itu bacaan yang mesti betul. Sebagaimana juga kalau kita kondisi azan macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Bahkan tak boleh baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Tapi kita nak tegur,
Biar salah aku ulang balik. Macam tak tega. Tapi kena sampai bila dia nak tak dibetulkan bacaan azan? Kerana azan ini hukumnya tauqifi. Dia tak boleh salah macam mana kita baca Quran. Kemudian maka olehmu seperti dikata oleh muazzin itu demikianlah. Kita baca contoh azan kita sikit-sikit. Lagu-lagu saya tak pandai, tapi kita satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tu salah. Allahu Akbar dah sambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau nak berhenti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu boleh. Tapi kalau nak sambung, mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita terdengar muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, itu salah. Kena betulkan. Jadi muazzin minta tolong, kalau dibetulkan, tolonglah terima. Sebab ini bukan lafaz kita, ini lafaz daripada Allah. Lafaz daripada Allah. Jadi maknanya kena betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Asal dia illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Pasal falah, hayya 'alas salah. Asal solat tu sod lam alif ta. Solah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ikut dia punya mat asli dan sebagainya. Jangan dikurang, jangan dilebih. Macam tu. Jadi bila kita maka kata olehmu seperti yang dikata muazzin itu demikian setiap kalimat. Allahu Akbar kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya masuk sebutkan supaya kita nak mendapatkan suatu bentuk pahala yang besar. Bila disebut oleh muazzin kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sambung asyhadu an la ilaha illallah. Sambung sikit tuan-tuan supaya nak mendapatkan pahala. Dalam hadis Nabi disebut apa? Ghufira lahu. Sambung bacaan ini kamu diampunkan oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Tu sambungan dia. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu dia sambungan. Ghufira. Kamu diampunkan. Hafal kan? Dah pernah hafal, dah pernah dengar kan? Dibaca lah. Dibaca. Ya. Kalau nak dibaca setiap daripada hayya apa? Hayya Quran. Asyhadu an la ilaha illallah, kan dua kali kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap daripada itu nak baca itu pun tak ada masalah. Baca sekarang pun dia bilang. Barang siapa yang memberikan jawapan daripada lafaz syahadat yang dibaca oleh muazzin dengan lafaznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ghufira lahu. Dalam hadis dia dalam Sunan Tirmizi, boleh dirujuk dalam bab solat. Ya, kita berbuat. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Ya, sembahyang dah diampunkan, minta ampun pun sudah. Dalam azan pun ada masa ni itu, lafaz ni itu kita baca, kita diampunkan. Masya Allah. Sebab itulah orang yang solat memang sudah diampunkan dosanya oleh Allah. Macam tu.
mudah-mudahan lagi-lagi lah kita solat itu berjemaah dan sebagainya. Masya-Allah. Kemudian hayya 'alas solat dan hayya 'alal falah ini maka jawablah olehmu pada keduanya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazzin berkata ketika solat subuh, as-salatu khairun minan naum, katakanlah solat wa barokah. Itu jawapannya, ya. Setelah selesai daripada menjawab muazzin maka baca olehmu Allahumma inni as'aluka 'inda huduri sholatika wa aswati mu'atika wa iqbali laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadan al-wasilah Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa darajatan rafi'ah wa ba'asul maqamal mahmud allazi wa'adta ya arhamar rahimin. Kita bacalah doa azan yang biasa kita baca. Ada banyak versi bacaan doa azan, tapi yang kita amal tu tak ada masalah, boleh. Yang kerana apa? Ada saya doa ni. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadhilah wad darajatal rafi'ah wa ba'ath maqamal mahmuda allazi wa'adta ya arhamar rahimin. Ini yang kita baca. Ini versi yang kita baca. Boleh kita amalkan, ya. Kenapa kita sangat-sangat disuruh membaca doa azan? Kerana di situlah salah satunya momen kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dianugerahkan syafa'atul kubra. Tetapi kita sedar, ya, dalam bacaan doa azan ini tuan-tuan ada satu permohonan kita dekat mana? Wa ba'athul maqamal mahmud. Ya Allah, kurniakanlah kepada baginda maqam teristimewa, iaitu syafa'atul kubra. Inilah dia permintaan. Kerana kadang-kadang dalam doa kita tak pernah pun ataupun jarang kita minta, ya Allah berikanlah aku ini syafa'atul kubra ketika hari kiamat nanti. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, rupanya benda itu dah termaktub di dalam doa azan yang kita baca setelah selesai azan dan iqamah. Maka bila engkau dengar akan iqamah, maka olehmu seperti yang dikata orang yang iqamah itu, melainkan pada kata qamatis solat qamatis solat. Maka kita baca aqamahullah wa adamah ma'adamatis samawati wal ardu waj'alni waj'alni min sholihi ahliya. Itu dia punya. Biasanya kita baca aqamahullah wa adamah. Wujud. Inilah di umat Nabi. Kalau baca sikit pun dah sepenuh umat Nabi SAW. Tapi faham ini besar. Bacaan kita mendengar azan Jumaat. Maka bila kau mendengarkan muazzin padahal engkau di dalam solat, kita bangun lagi masuk ke masjid, kita sembahyang sunat, sama ada sunat tahiyatul masjid ataupun sunat mutlak. Baru masuk waktu, bila kita dalam keadaan sembahyang, terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan sekarang iaitu di tengah solat? Maka di dalam solat, maka engkau sempurnakan solatmu itu, kemudian maka engkau berdapat akan jawab itu kemudian. Maknanya ketika kita tengah sembahyang ada azan berkumandang, maka tak perlulah dijawab azan itu walaupun di dalam hati, ya, walaupun dalam hati. Selesaikan dulu sembahyang kamu. Apabila selesai sembahyang ada masih lagi baki azan belum habis, maka ketika itulah baru kita menjawab seruan azan yang baki tadi. Walaupun kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu je yang kita sebut, ya. Maka apabila ihram, imam akan solat fardu subuh, maka jangan kau solat melakukan sesuatu melainkan itu akan maksudnya apa? Apabila solat subuh, bila sudah qomat, kita baru masuk masjid, jangan kadang-kadang sunat subuh. Kita ikut saja imam. Apatah lagi imam sudah takbir Allahu Akbar, kita masuk. Sorry, sudah tersyukur wa jadi lain Allahu Akbar. Kita tak usah. Itu tak dianjurkan. Terus kita sembahyang walaupun kita tak sembahyang sunat subuh. Ya. Kalau sembahyang sunat subuh ini tuan-tuan memang tak pernah tinggal, maka lepas subuh boleh dikodokkan sembahyang sunat sebelum subuh. Kalau tak pernah ditinggal, dah jadi rutin harian. Tapi kalau solat sunat subuh sekali-sekali, jangan ngada-ngada dikodok.
macam hebat sangat. Dia macam tu. Sunat macam tu. Sunat duha yang telah menjadi rutin tuan-tuan, atau sunat tahajud yang sudah jadi rutin tuan-tuan, tiba-tiba tak terbangun lepas subuh boleh diqadha. Sembahyang sunat ni fleksibel, tapi syaratnya mestilah sudah menjadi lazim. Jangan kadang-kadang kau sunat apa tanpa lepas subuh, aku qadha solat tahajud. Ui, hebat, hari-hari kau buat. Ni je kalau saya saja nak buat dengan ya, itu tak diajarkan. Solat qadha ni tuan-tuan, pernah suatu hari Nabi mengingatkan Sayyidina Bilal, jangan lupa nanti kejutkan aku malam, aku nak tahajud ni. Boleh ya Rasul, tak ada masalah. Kejut. Betul Bilal? Betul. Rasulullah pun tidur, Bilal pun tidur. Rupa-rupanya Bilal pun tertidur. Bangun-bangun matahari dah terbit. Bilal, kau kata nak kejutkan, macam mana ya Rasul? Allah tak bangunkan aku. Nabi tak kata apa. Aku pun tertidur ya Rasulullah. Baik Bilal, azan. Bilal pun azan. Dah habis komat. Nak tunjukkan pada kita, nak sembahyang sunat, nak sembahyang qadha subuh yang kita tak terbangun kerana tertidur pun dia punya caranya mestilah disunatkan dengan azan dan iqamah. Tapi jangan pakai mikrofon. Lah kok azan ni 7:30 azan. WhatsApp, siapa yang malam tadi subuhnya terajak, saya jom kita ke surau. Okey. Azan makmum, azan pakai mikrofon. Azan sendirilah, nak sunat tak sunat. Sebab itu diajar oleh Nabi kepada Bilal. Bilal azan. Qadha pun punya ada azan juga. Ya, qadha yang fardu tu. Dia macam tu lah. Nak dibuat dapat fadilah sunat. Ya, boleh. Saya bilang dulu. Maka apabila yang dikatakan tadi itu, ya, maka bila ikhram imam akan solat fardu subuh, maka jangan kau solat sesuatu melainkan mengikut akan. Dia bilang Allah Akbar, sebab kita nak mendapatkan rakaat imam. Kan kita pernah baca sebelum ni kan, barang siapa yang 40 hari 5 waktu setiap hari itu mendapat rakaat imam, maka dia akan mendapat 2 keutamaan: terselamat daripada siksa kubur dan terselamat daripada siksa api neraka. Allahu Akbar. Bila imam belum dia baca bismillah, kita dah selesai takbir. Allahu Akbar. Boleh. Jadi maknanya dapat 40 hari macam 5 waktu tu pun Allah. Saya rasa tuan-tuan dah biasa orang dapat macam itu ya, di InsyaAllah. Pahalanya besar, selamat daripada siksa api neraka sampai yang tak nak. Ya? Ada di situ. Kita katakan bahawa sembahyang berjemaah ini tolong besarkan jalannya di sisi Allah. Macam-macam Allah anugerahkan kepada kita. Maka bila selesai kau daripada surat fardu itu, maka baca olehmu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim Allahumma anta salam wa minka salam. Cuma di sini sekadar beri cadangan, memberikan saranan saja. Tak wajib ya. Dalam berzikir, dalam puasa tersebut, dalam berzikir lepas sembahyang, tolong jangan ditinggal 3 perkara zikir. Pertamanya adalah istighfar, kalimat tahlil la ilaha illallah. Walaupun cuma 7 kali, walaupun cuma sekali itu. Memang kita dah baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Cuma tahlil ya. Kita dah baca istighfar dan astagfirullahaladzim, baca tahlil. Yang satu lagi yang kadang-kadang tidak dibaca ialah solawat ke atas Nabi. Kalau di surau ini tidak dibaca solawat sebagai rutin zikir, tolonglah ditambahlah dengan solawat walau 3 kali untuk menyempurnakan keistimewaan ketiga zikir. Ya. Kalau tak ada lagi, tambahlah. Kat mana nak tambah Ustaz? Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta
Allah majuna minar, Allah majuna minar, segala macam betul dibaca orang. Baca lepas tu baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali cukup kan? Cukup. Sebagai nak mencari keberkatan, kata-kata ulama yang menyarankan zikir selepas sembahyang jangan ditinggal 3 zikir. Nak dapat barokah. Tapi tak dibaca pun tak apa-apa, tak masalah. Ya. Kalau dibaca, dia dapat pahala macam-macam. Ya, pahala istighfar, pahala tahlil, dan juga pahala salawat atas. Kalau dia dibaca teruskan. Kalau belum, ditokok pun tak. Jadi pada imam-imam, masukkan je lah. Ya, masukkan. Saya di masjid Gaduh, alhamdulillah. Imam tambahkan selawat. Saya suruh. Ya, dia suruh. Masa kita bahas Allah ada selawatnya, sikit. Kita sebagai orang-orang makmum ikut saja. Ikut saja. Imam baca, imam tak baca, kita tak rasa apa yang imam rasa. Tapi kalau imam membawa ke situ, Masya Allah. Ya. Jadi macam itulah. Hari bila selesai surat Fatiha maka baca olehmu yang kita amalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu baca selawat. Wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbina rabbana bisalam. Wa adkhilna daraka darussalam. Kita baca wa adkhilna jannataka darussalam. Tak ada masalah, boleh. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ulama ni sebenarnya yang al-Syekh Al-Bushashi yang telah menuturkan benda menyusun itu disampaikan selepas itu pada ulama-ulama sampai itu guru kita sampai itu. Ya, maknanya benda ini bukan suka-suka punya tahap, bukan datang daripada baca-baca buku tak ada, bukan. Ini semua titipan para alim ulama, barokahnya ulama yang menyusun kita sampai sekarang kita terpimpin selepas solat itu dengan zikir dan sebagainya. Ya, dan itu yang kita baca ni ada sebenarnya dalam kitab ilmu. Ada sedikit kelainan, sikit saja beberapa kalimat yang kita baca sikit-sikit, tak ada masalah. Atau benda yang macam itu tidak ada masalah, boleh saja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlul ni'mah wal fadli was sana'i al-hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Nak ditambah pun boleh. Ya, kalau tak ditambah yang kita amalkan itu, kita boleh terus. Inilah yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ulama daripada sekian lahirnya itu susul galurnya sampai kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dari atas sampai kepada sama akhir itu ijtihad dia ataupun amalan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan daripada Nabi, tapi ulama menukuk tambah mengikuti ijtihad ini, tak ada masalah. Ya. Atau puji-pujian kemudian daripada solat yang masyhur kaifiat itu ialah yang disebut oleh Syekh Abdul Rauf murid Syekh Ahmad Al-Bushashi. Daripada Syekh Al-Bushashi pada murid itu muridnya berturut-turut sampai silsilah pada guru itu. Ini yang diamalkan dengan Nusantara. Kerana apa? Pengarang kitab Syekh Abdul Somad Al-Farbani ini adalah orang Nusantara. Di balik pada Mekah disebarkan segala amalan zikir dan sebagainya dalam kitab ini. Mereka diamalkan sampailah ke Nusantara itu, maknanya tanah lain. Sampai ke jajahan kita ini oleh ahli ulama kita. Masya Allah. Inilah kaifiat dikatakan oleh Syekh Abdul Rauf murid Syekh Ahmad Bushashi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang bernama Uddatul Muhtajin, iaitu nakal daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul yang semasa dengan kita. Jadi ingat tuan-tuan ya, Madinah zaman ini bukan Madinah zaman sekarang. Madinah zaman dahulu, Mekah zaman-zaman Syekh-Syekh Tok Kenali, Syekh-Syekh Abdul Somad Al-Farbani, apa segala macam itu, sana tahlil ada tahlil, ada orang kata itu Maulidur Rasul, apa segala macam amalan kita semua ada di Mekah maksudnya. Zikir-zikir dan sebagainya semua sekecil macam ini. Kalau tidak, kenapa dia tak apa orang kata itu benda yang diamalkan di sana sampai disebarkan ke tanah lain? Kerana amalannya begitu. Tapi setelah berlakunya revolusi
pertukaran pemimpin dan sebagainya dengan campuran daripada British dan sebagainya, maka terjadi lagi sekarang. Ya, itu tak boleh, yang ini tak boleh, dan macam-macam. Ya. Hakikatnya dulu memang diamalkan. Dulu zaman-zaman ketika di Baghdad, bagaimana nak merangsang para tentera supaya bersemangat untuk berjihad, maka dibacakan sejarah Nabi Maulidul Rasul, dibacakan sejarah Nabi, bersemangat para tentera. Jadi maknanya benda itu sudah menjadi amalan di kalangan umat Islam. Sekarang ni barulah saya bacalah maklumat daripada Universiti Al-Azhar pun dah mula nak mengamalkan balik amalan ulama-ulama Islam. Contoh macam Arab Maulid Rasul ni dah ada mula, dan bibit-bibit antara ulama Al-Azhar dah mula bercakap untuk cuba nak menghidupkan balik kita bersolawat ketika Maulid Rasul. Mudah-mudahan dikembali balik ke sembarangan, kerana benda itu tak Sinonim. Memang daripada dulu Sinonim macam tu, ya. Cuma perubahan telah berlaku, maka itulah yang ada sekarang. Baik. Dibaca tiap-tiap kali sesudah lima waktu. Baik ini yang dikatakan apa yang kita amal. Astagfirullahaladzim 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nanti itu yang dibaca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata la wassalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Syekh Abdul Nabi yang jadi imam tu, yang dekat masjid besar kita ni, cuba dengarkan dia punya wirid, ikut suasana alam Melayu. Kalau dia orang Mesir, kalau ikut betul Mesir, dia tak ikut apa yang dia baca. Tapi oleh kerana dia duduk, dia tahu suruhnya orang Melayu macam tu, ikut dia. Itu orang yang cantik. Syah Nabi. Itu yang kita rasa selesa, kerana dia yang mengikut apa yang amalan masyarakat kita. Bukan dia datang daripada Mesir tu, oh ni tak boleh, tak ada, dia ikut. Ini yang kita. Dan ini pun sebenarnya amalan ulama-ulama yang menjadikan kita selesa dan terus kita mengamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pas kita baca Allahumma anta salam minka salam khairu rabbana bi salam wa akhina al-jannata wa salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca Fatihah. Itu kita amalkan. Pas baca Fatihah, wa ilahu billahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saya sebut ini baca ini tuan-tuan, nak sebut bahawa yang kita amal ni semuanya berdasarkan kepada amalan ulama. Bukan main berkata ada dasarnya. Itu dia. Ada dasarnya. Jadi jangan ditinggal. Rugilah kalau kita tinggal. Datang pula ada orang mengatakan Nabi tak pernah zikir-zikir lah lepas sembahyang. Dia zikir-zikir semuanya bid'ah. Datang mana bid'ah, kau belajar, kau tak habis. Jadi sudah yang kita amal ini dah kita mantap, pegang betul-betul. Kau kata bid'ah ke tak bid'ah ke tak pulang kata. Oh aku nak juga baca kuliah pujian untuk puji dia. Macam tu. Pasal dia bunyi kan? Kalau bunyi juga, dia tak boleh main-main terbalik. Ini memang out ni kalau begitu. Jangan imam tengok saya pun faham saya. Tolongkan saya faham. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafakkurna bi badihi shidqan wa mashhura. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terkasar bahas takut maaf, akhirnya tasbih kafar.